Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, siapa yang dah subscribe saya, saya nak subscribe channel saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih sebab korang support. Okay, konten saya kali ni konten yang terbaru saya kali ni, saya nak, okay, korang nampak ni Viva ni. Okay, ni saya tak adalah main sangat. Ni saya rasa macam AVY kot. Okay, ini customer baru hantar tadi. Jadi dia nak convert balik kepada Viva Elite. Dia nak convert Viva Elite balik. Okay, ni saya dah minta izin dengan customer saya tadi. Saya nak buat video YouTube. Okay, tapi dia ambil set depan je lah. Set depan saja dia nak tukar. So daripada Daihatsu AVY ni, tak tahulah AVY ke apa, mungkin AVY lah kot. Daripada AVY ni, dia nak convert pergi ke Viva Elite. Mungkin owner dah ni nak main standard balik lah kan agaknya. So saya akan buat konten berkenaan dengan Viva ni. Cantik sebenarnya AVY ni. Tapi kalau saya tak berani nak pakai lah. Dulu saya pernah lah main KK. Lepas tu masa tu saya main kancil tu. Saya pernah lah pakai body part lain, L5, L2S. Lepas tu saya main apa lagi adalah 2-3 body part dengan member masa tu. Kan main KK. Modal keras ni. Tengok macam ni tapi modal keras ni. Mahal dia punya body part ni. Tak murah kalau main KK. Dalam dia semua dia dah buat dalam. Nanti saya akan buat konten sikit. Rim semua dah tukar. Ni daun pisang tak ada ni. Daun pisang. Brake pun rasa dah tukar. Ini enjin 660 turbo. 660 turbo. Saya malam ni saya baru start nak buka dia punya set depan dia ni. So bila daripada AVY dia nak tukar pada Viva Elite, yang pertama sekali bonnet kena tukar, fender kiri kanan kena tukar, lampu kena tukar, lepas tu daun pisang pun kena tukar, daun pisang kiri kanan, bumper kena tukar. Lepas tu barang-barang Viva Elite yang diperlukan ialah macam bonnet depan, fender kiri kanan, lampu, bumper, fog lamp kiri kanan, cover fog lamp kiri kanan, daun pisang kiri kanan. Lepas tu chrome dekat bonnet, chrome dekat bumper. Lepas tu Viva Elite dah ada pakai satu lower radiator frame untuk ikat bumper Viva Elite. Pasal Viva Elite punya bumper dia lebih berat berbanding Viva biasa. Sebab Viva Elite punya bumper dia ada fog lamp. Bila dia ada fog lamp, dia perlukan support frame tu untuk pegang bumper bahagian fog lamp tu supaya tak berat. Kalau tak pakai benda tu bahaya. Nanti dekat highway dia boleh mengelibas bumper tu, mengelibas dia boleh tercabut. So bahayalah kalau tak ada frame tu. Okay, so costing macam ni. Okay, macam contoh costing yang macam gini dia makan 1000 jugalah. Saya ambil dalam 1000 plus lah. So kemungkinan, tapi wiring macam headlamp tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak ada pengalaman main AVY, sama ada wiring sama ataupun tidak, tak tahulah saya dengan Viva Elite. Saya tak tahu macam fog lamp, saya tak tahu soket dia sama ke tak sama. Pasal Viva Elite dia punya soket dia pakai, dia sama macam Alza punya soket fog lamp. Alza lama Alza first model tu. Dia tak pakai H11. Dia pakai lama lain punya. Kemungkinan sama ada nak kena wiring ke tak, tu nanti saya tengok, saya buka, nanti saya beritahu lah. So sambil saya buat video tu, korang boleh tahulah macam mana apa yang kita kena buat. Kalau daripada AVY, korang nak pergi ke Viva Elite. So nanti saya buat konten yang seterusnya. Okay guys, okay, jumpa lagi nanti malam ke apa, nanti saya akan update. Alright, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum guys. Okay, Viva ni aku dah siap pasang. Okay, kalau yang macam korang tengok dah Okay, yang barang yang aku tukar. Okay, barang yang aku tukar nak jadikan daripada AVY Jepun punya.
Okay, Viva Jepun pergi ke Viva Elite. Okay, yang pertama sekali tukar bonnet. Okay, bonnet baru. Lepas tu chrome dia ni, chrome dia. Lepas tu fender kiri kanan. Lepas tu lampu besar kiri kanan. Yang ni customer aku dia ambil smoke punya, lampu smoke. Okay, kita tengok smoke punya. Okay, lepas tu bumper, fog lamp, cover fog lamp. Lepas tu dekat bawah radiator dia tu, dekat bawah radiator dia tu, kalau korang tengok ada siap-siap stiker tu. Okay, stiker putih tu kan, stiker putih tu. Okay, itu memang kena pakai yang Viva Elite punya. Pasal frame tu dia akan ikat dekat sini, dekat fog lamp sini belakang tu, dia akan ikat bumper ni supaya bumper ni jadi kuat. Okay, yang seterusnya tukar daun pisang. Daun pisang ni, daun pisang ni dia tak sama dengan Viva biasa. Dia tak sama. Okay, sekarang ni aku dekat kedai wiring. Yang jadi masalahnya sekarang ni, customer aku ni enjin dia dah tukar enjin Jepun. Wiring semua AVY turbo. Bila wiring AVY turbo, kita body part kita masuk Viva Elite balik. Wiring lampu, wiring fog lamp, wiring signal, semua dia tak sama dengan Viva Elite. Jadi sekarang ni customer aku dia terpaksa keluar modal lagi untuk satu tukar soket ni. Soket ni kena tukar. Soket lampu daripada enjin, soket daripada wiring pergi ke lampu headlamp. Lampu besar kena tukar. Soket lampu kat sini, soket wiring kat sini, soket signal kat sini, soket dekat wiring satu. Lepas tu soket dekat mata lalat dekat lampu satu, wiring sini satu. Fog lamp pun kena tukar dekat wiring. So modal agak besar juga nak buat. Dia nak convert balik kan. Jadi siapa-siapa macam korang kalau nak main AVY turbo, enjin turbo, pastikan wiring korang lama tu korang simpan. Kalau tidak korang terpaksa kena modal sampai 400 lebih 500 buat benda ni, semata-mata untuk wiring lampu balik je. So kat situ korang nak kena hati-hati lah. Okay, itu baru kita cerita depan lah, belum kita cerita belakang lagi. Okay, sekarang ni aku dekat kedai wiring. Aku nak buat balik benda ni. Pasal disebabkan dia kena buat major convert untuk sistem lampu. Aku terpaksa kena hantar dekat kedai. Aku tak boleh buat. Kan nanti kan mana pandai sendiri, nanti kan rosak kita orang ni. Kalau setakat wiring headlamp biasa je aku boleh buat. Okay guys, nanti aku update lagi. Sekarang ni lampu ni tak ada. Dia tak ada ni. Soket semua tak ada. Soket ni semua tak ada. Okay. Alright guys, nanti jumpa lagi, nanti aku update lagi. Okay guys, morning guys. Hari ni hari yang last aku buat video untuk Viva ni. Okay. Viva ni dah siap dah siap, depan belakang dah siap. Semua dah siap. Cuma aku ada repair sikit untuk side skirt dia. Semalam bawa tertanggal sebab apa? Side skirt dia ni lepas tukar fender Viva, mungkin fender Viva tu dah kecil sikit bahagian situ. Jadi dia macam longgar sikit. Jadi aku terpaksa repair balik lah. Okay, semalam aku dah pergi wiring, semua dah settle, lampu semua dah hidup. Okay, ni adalah video kenangan lah untuk owner. Owner cakap dia nak buat video kenangan, so aku buatkan lah. Okay guys, tu je aku punya konten kali ni. Okay, harap-harap siapa yang ada AVY dah tukar enjin dengan body part, nak tukar ke Viva Elite, inilah video dia, korang boleh follow. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.